Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum. Dengar. Dengar tak? Suara orang jerit macam musuh perempuan jerit. Kan kilang yang saya cakap macam musuh. Dan kilang Philips, saya tak pasti korang kilang yang sama dengan chip kau. Saya tak pasti. Tapi kilang ni ada kat Kedah. Allahu Akbar. Dia. Assalamualaikum. Takkan ada orang duduk lah. Saya dengar macam suara budak perempuan. Hati-hati baik-baik. Oh, biar betul. Hello? Bismillah. Innahu muslimun wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Salam, bagi salam semua yang bagi salam. Minta maaf terlepas pandang komen korang. Yang bagi salam saya jawab waalaikumsalam. Yang baru masuk saya bagi salam assalamualaikum. Terima kasih yang hadir. Ada yang ada rezeki korang nak bantu saya. Korang boleh bantu satu koin punch card. Yang belum follow korang boleh follow saya. InsyaAllah korang. Dan sekarang saya tak push. Saya tak push untuk test lah. Siapa yang nak bantu korang boleh bantu melalui QQ. Seorang sekupang, 2 kupang, 5 kupang, RM1 ikut kemampuan korang tanpa paksaan. Sebab kalau korang beli koin RM1 saya hanya dapat 30 sen. Tapi kalau korang bagi seikhlas hati RM1 saya akan dapat penuh RM1 dekat dalam SCC Bank. Allah Akbar. Betul tak korang apa saya cakap? Okey. Saya baru-baru ni saya dah tengok ada satu tim, dia orang 3 orang explore kat sini kerap geng sampai hampir setiap hari. Dan dia orang dapat gangguan dekat dalam ni. Dan saya rasa dia orang baru. Dapat gangguan, ketuk-ketukkan. Betul tak? Siapa yang tahu? Ada tim-tim baru, budak-budak baru. Sudah dapat gangguan kat sini. Ada yang nampak api bergerak. Ada yang dengar tangis. Dan juga ada host yang menangis tak jalan. Tapi diorang tadi diorang ramai je. Selesa 2 ataupun 3 orang. Ada bunyi ya. Jadi siapa? Ho. Siapa? Jimbit tu lah tu selek siapa. Dah tinggal 1 bar lagi. Baru dah charge. Hai. Bateri dia mahal, sebiji 100 lebih. Naik core. Ini macam ramai Ini bateri rosak ni susah.
Oh, astagfirullahaladzim. Hei. Apa tu? Maka depan. Saya rasa macam benda ikut. Auzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya malapkan bateri lampu tak banyak. Hello? Aku seakan-akan dibaling ya. Adakah saya dibaling ataupun ada yang benda jatuh daripada atas? Kita akan masuk sini. Kita akan cek dulu keadaan sekeliling. Kita make sure kan tempat ni tak ada orang. Tapi dengar macam suara budak-budak ah. Apa pasal? Hello? Bukan orang ni. Saya tak tahu punya oh ya Allah Rabbi. Kilang ni besar tapi kosong. Besar tapi kosong. Terima kasih korang. Waalaikumsalam. Yang mana ada rezeki kalau kau nak punch card, boleh punch card. Kalau tak ada, it's okay. Korang bantu saya typing, bantu share. InsyaAllah kita akan dapat 1M cepat korang. InsyaAllah. Dalam 12.5 kita dah dapat. InsyaAllah. Korang okey lah korang? Macam ni. Minta maaf geng, saya tak pakai prop. Dan kita hanya merasai. Kalau andai ada gangguan, maka dengar bunyi tu, saya tak terus akan cakap itu hantu. Dan berkemungkinan yang bunyi adalah suara-suara daripada alam, binatang, pergerakan sekeliling, dan mungkin juga makhluk halus. Saya tak letakkan 100% sebagai makhluk halus. Ini boleh lalu tak? Macam semua sangat lah. Nice cover. Kalau nak ikutkan geng, kilang ni saya boleh pergi penuh. Ini kita dah masuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Cuma rumah tu je geng, saya tak berani masuk rumah kayu tu. Bukan saya takut hantu tak. Kalau takut hantu saya tak masuk tempat kilang ni. Tapi saya pernah orang bagi tahu, abang yang jaga kat depan tu, kat kawas tu dulu, waktu saya datang dia ada, saya ni tak ada. Dia bagi tahu jaga-jaga kat rumah kayu tu ada TS besar. Yang panggung tu. Tali pinggang yang jenis panggung tu, yang psh. Faham tak? Sebab tu saya tak masuk. Rumah tu padunas, tapi saya lebih takut dengan tali pinggang. Okey, kenapa saya takut tali pinggang geng? Andai saya kena, saya ni seorang, I don't have a backup. So I don't want to do something.
because ada bunyi pergerakan. Nah, nampak macam perempuan baju putih. Itu kelebihan korang. Saya tak ada kelebihan, geng. Saya banyak kekurangan. Selepas dah nak dekat umur 40 ni, banyak benda yang redot. Dari bila redot, memori akan turut redot. Dan insting saya pun semakin redot. Hati-hati ni, baik. Alah, baik. Hello? Saya dah nampak lampu kat sini ya. Saya nampak shining lampu. Tak pasti kilat ke apa, tapi saya nampak lampu. Ni, dari sini. Ada suara lagi. Ada nangis. Siapa dengar? Siapa dengar nangis? Bunyi atas, bunyi atas. Bunyi suara ke atas. Memerang, man. Ya Allah, Ruby. Woi! Woi! Astaghfirullahaladzim. Wih, ada suara belakang. Siapa dengar? Wih, gila, Mat. Saya tak tipu, ke? Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya masyara jin, yatakumin ya jin ya iblis la'natullah. Jangan kau uji lebih daripada kemampuanku. Perdengarkan sesuatu, perbunyikan, hanya sekadar untuk membuktikan. Bukan niatku mencabar dan bukan niatku untuk berdamping. Allahu Akbar. Geng, saya tak tahu, tapi kalau korang dengar suara, saya dekat sini, saya dengar betul-betul belakang saya, geng. Mungkin berjarak lebih kurang 5 ataupun 10 meter saja. Seperti sergahan. Dan saya terus turn. Terkejut, geng. Saya minta maaf, saya terkejut. Jelas suara tu. Oh ya Allah, Ruby. Kebas tau kaki saya, sumpah, geng. Demi Allah, saya nak menapak pun sakit. Sebab syok, terkejut. Sekejap, betul-betul kebas. Saya cari tempat yang saya, tempat saya sikit untuk saya menapak. Untuk saya duduk kejap. Kat sini, okey.
Aduh. Oh. Baju putih dekat mana geng? Siapa yang nampak? Korang bagi tahu kasih orang. Saya tak nampak. Mati Michelle rumah. Ada suara. Ada suara. Saya panas badan. Mau apa? Okay, geng, saya tahu geng, ada yang tengah spam komen benda yang sama. Boleh tak stop spam jap, kita menikmati. Bukan apa geng, kalau korang cakap 100 kali pun saya tak nampak, maka tak nampak. Faham tak? Jangan spam komen geng, minta tolong sangat. Jangan spam komen, santai je korang. Ya Allah Rabbi. Suara, dengar. Suara macam suara perempuan. Weh, saya shaking ya. Sekejap. Saya tak tahu. Macam dekat. Benda macam dekat. Saya kena aku salam dah tu. Ada suara menjerit tadi, suara menangis. Dan saya tak pasti. Hello? Siapa yang menangis tu? Boleh perjelaskan lagi tak? Gila ni. Sekejap. Ya Allah. Kita tengok daripada jauh. Kita tengok daripada jauh. Atas ni, boleh? Siap. Daripada arah sini saya rasa kita boleh nampak daripada jauh. Kosong lah. Bagi salam. Minta maaf geng, saya tengah fokus. Minta maaf korang komen-komen tu. Saya tak sempat tengok geng. Yang bagi salam, Assalamualaikum. Yang baru masuk,
Yang bagi salam, waalaikumsalam. Yang baru masuk, assalamualaikum. Saya bagi salam. Yang belum follow, korang boleh follow saya. Bunyi apa tu? Bunyi macam orang gelak ah. Kejap korang. Allahu Akbar. Kesini. Kejap. Ini bunyi ni. Allahu Akbar. Tu petiang lagi. Sorry geng, saya rabun lah. Saya cuba zoom. Tiang kot lah. Kejap kita pergi dekat. Tiang kot. Saya pergi dekat, saya nampak sikit. Oh tiang. Tiang. Terkejut je. Tiang. Allahu Akbar. Zoom tak payah zoom. Saya terus jalan je korang. Kalau zoom daripada jauh kita bukan nampak geng. Tak jelas. Ini saya terus pergi dekat. Saya tak flip cam pun. Okay. Tiang, confirm. Atas sebaik korang. Ini tiang putih ni. Inilah geng, apabila seorang buat parau, bila seorang diri buat parau, mudah diganggu, dan gangguan agak kuat daripada 3 orang, 4 orang. Sebab saya tengok baru-baru ni ada yang datang tim 3 orang, 4 orang ke 3 orang, saya tak pasti. Tapi dia orang dapat gangguan dekat sini. Ada yang volunteer untuk buat uji nyali dan kena ganggu. Betul tak saya cakap? Mungkin korang pernah tengok live dia orang. Cuma jangan sebut live dia orang dekat dalam saya punya live. Saya tak nak any issue dengan mana-mana host. Sebab saya hanyalah host kecil korang. Saya bukannya saya hebat macam host-host lain. Kan baru masuk buat kat mana ni? Akum masuk dekat mana? Dekat kilang korang. Sorang-sorang. Sebelum ni saya banyak collab korang. Saya ada juga collab. Tapi bila collab kita dah jadi macam 3-4.
Banyak tak bunyi? Bunyi apa? Macam hu. Allah Akbar. Dah tu belum dah jelas. Oh, bunyi gelap ah. Ada step. Ada step. Hello? Ada jerit. Pakai earphone. Ada step. Ada nangis. Oh, ini kaki kilat ifrit. Saya tak pernah tahu ni. Astaghfirullahaladzim. Ya iblis laknatullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Al'anuka bi la'natillah. Nangis. Nangis dia. Allahu Akbar. Okey, kilang ni saya beritahu. Ini dekat Jenyang korang. Ini dekat Jenyang. Asalnya adalah kilang getah. Antara kilang getah yang awal menapak di Kedah. Ada kisah tragis berkenaan seorang wanita yang rambut dia terkena mesin dan dia juga ditarik masuk ke dalam mesin dan kepala tengkorak kepala dia hancur. Dan dekat situ kita tak nak cakap, geng, sebab bukannya kata roh tak tenteram, tak. Kita sebagai manusia apabila jasad bila kita dah meninggal, jasad ditanam tetapi roh dah kembali ke tempat asal. Yang menyerupai sesuatu manusia tu kebanyakannya adalah jin. Khorin pun dia juga kurang, tetapi lebih kerek jin dan iblis. Ada bunyi macam orang jalan. Saya tak pasti. Jom kita ronda kat luar jap. Kita tengok kawasan luar. Lampu hijau saya tak buka, bang. Kalau saya buka lampu hijau orang jalan, biar saya buka lampu merah. Kan kalau saya nak buka, saya buka lampu merah supaya orang berhenti kat live saya. Kalau lampu hijau orang lalu je, bang. Live. Orang jalan je. Kalau kuning orang jadi tak agak-agak.
situ ada rumah. Tak silap saya ni rumah ataupun pejabat. Aduh, kena duri pun. Wow. Apa benda? Atas bambu. Bukan yang tersepok ni. Ni, yang bunyi kacau ni. Bunyi ni. Yang kat atas bumbung debu. Slot amber full, mantap bu. Terima kasih bu. Terus tutup lah. Amber cord punya slot terus tutup bu. Tak payah pick up pening-pening dah. Assalam Kak K. Assalamualaikum. Panggil bang. Bang. JT Kuala Perlis. Kakak weh. Kakak JT Kuala. Kena clearkan dulu aku pergi kakak. Lama tak pergi JT. Terima kasih yang follow. Allah Akbar. Tak apa geng, kalau ada coin korang nak bantu, tak payah spam gift geng. Korang bantu Pasikat 1 coin pun dah alhamdulillah korang. Kalau nak cakapkan Mbak Paro, saya dah 9 tahun korang kan, on off. Tapi saya dah fokus balik ni, dah 4 tahun 5 tahun saya dah fokus semula. Selama 3 tahun ni saya dah fokus semula. Korang bantu tapping dengan share pun dah alhamdulillah. Kan rezeki tak apa, Allah Ta'ala bagi cara lain. InsyaAllah korang. Sekejap kita cuba jalan sini. Sana syalam, aku salam korang yang bagi salam. Ini semut sangat ni. Hati pinggang itu yang saya takut geng. Siapa orang Jenang? Saya tanya korang, abang yang jaga kawas tu pergi mana? Kenapa dia punya pondok kosong? Dia punya barang tak ada. Sejak saya selalu datang, saya akan beli makanan kat dia, nasi dengan air. Tadi saya sampai kat sini untuk buat VTT. Saya nak pergi cari dia, nak tanya abang nak makan apa. Kan saya pergi kosong. Ke mana dia pergi korang? Abang yang duduk kat pondok kat kawas. Siapa orang Jenang? Apapun semoga dimudahkan urusan abang tu. Di solat aku tak, tempat dia kosong terus. Barang-barang dia tak ada. Barang-barang dia tak ada. Tempat pondok lah korang, pondok. Kita panggil kalau kat kampung yang orang duk beli, orang letak depan rumah yang mahal-mahal tu, apa? Dia macam pondok Bazooka korang. Bazooka punya pondok tu, untuk lepok-lepok kat dah tu ada berbumbung tu. Kejap saya tukar kabel sekejap. Gazebo. Okey. Baju kuning. Gazebo. Dengar? Dengar korang. Dia pergi masuk, pergi geng. Bagi saya rehat 5 minit je korang. Saya isap rokok, saya akan masuk balik. Bagilah saya rehat geng. Saya ada
Saya jujur lah korang, kenapa saya jalan, saya rehat sekejap 5 minit, saya nak jalan balik. Hari ni saya pirik korang kan. Saya nak terang pun mungkin kami yang perempuan je tahu. Orang lelaki takkan faham apa yang kami alami. Faham tak? Dia jadi lemah perut. Sabar Ustaz, saya duduk sekejap je. Orang lelaki kira nak je, kira kan tahu kita sakit ke tak. Pin QQ Nas. Okey geng, saya pin QQ jap. Kalau ada yang nak bantu melalui QQ, seorang RM1 ke 5 kup. Dengar. Bodoh dia cakap geng. Dia cakap. Tak. Siapa yang nak bantu? Astaghfirullahaladzim geng. Woi geng, kejap saya masuk balik saya pin QQ siapa yang nak bantu 2 kupang ke, sekupang ke, 5 kupang ke, RM1 ke. Sabar sat korang. Saya pin PQ, korang boleh bantu seikhlas hati. Tak ada tak apa. Kita nak masuk balik ni. Saya masuk terus korang. Siapa yang nak bantu seikhlas hati lah. Ambil. Jom saya masuk terus. Tu nampak tak aircon yang dipinkan tu? Ada 2 kat situ, MAE dengan ENG. Jelas ke? Siapa tu? Api dah terserek aku. Ada orang lari ya? Hello? Takkan secepat tu lah. Kalau orang habis lampu je. Kejap. Hapus lampu je. Allahumma Sayyidina Muhammad. Terima kasih korang yang bantu QQ. Terima kasih. Tak, saya tak nampak ni. Saya dengar macam ni. Saya dengar macam nampak. Hello? Dan QQ, terima kasih korang. Kalau ada rezeki kita 10 hari bulan saya dah dekat Johor. Saya bukan macam host lain korang perlukan 2,000 ke modal untuk tour. Tak, saya dah dapat 500 pun saya dah gerak pergi Johor korang. Saya buat 1 malam saya patah balik Kedah pun dah boleh buat. Sebab tu saya tengah kumpul-kumpul. Ada, tak ada, it's okay. TNG tu nama perempuan ya, nama isteri saya. Yang kepala tu pun airbag tu saya nama perempuan juga, Nora. Nora tu saya. Yang Nurul tu wife saya. Dan 1M, terima kasih korang. Ni yang terkejut pula, apa nama Nora ni? Memang nama saya. Tu kita tak.
Norazil, betul. Saya pergi rumah orang tua-tua, kan tengah best sekarang gangguan dia. Tak ada pun hantu, tak ada, memang tak ada hantu. Malaysia tak ada hantu. Kutu-makutu syukur ini ada kutu-makutu. Salam tak bagi, tiba nak hantu. Dia macam pergi kedai makan. Siap dah abang yang saya order. Hang tak order pun. Hang tak order, lepas tu hang tanya siap duk lagi. Hang tak order, hang tanya abang tu siap duk lagi. Dia jadi macam tu lah. Lain kali tanya duk. Order dulu. Udah ketuk. Merah tu ketuk step di sini. Saya tak tahu lagi. Korang ada tengok kan orang lain live kat sini? Ada dia orang tu tim. Saya tak pasti berapa orang. 3 atau 4 orang. Dia orang selalu buat kat sini. Budak-budak muda, host baru. Jadi dia orang dapat gangguan kuat. Jadi apa yang korang boleh kongsi kat saya sekarang, cuma jangan sebut nama dia orang je dalam live ni. Nanti dia orang cakap kita petik nama kapan. Better tak payah sebut. Tapi korang cerita apa pengalaman dia orang kat sini. Ya Allah, orang bagi tengok free pun dia macam-macam lah dia ni. Orang bagi tengok free pun dia macam-macam lah. Minta maaf lah Nozara. Saya bagi tengok free pun, tak suruh paksa pansikat pun, macam-macam lah. Hantar pergi bulan, saya tak sampai hati nak hantar pergi bulan. Saya pergi hantar tepi Yapin. Dia duduk sebelah Yapin. Jadi dia adalah sembang, benda nak sembang. Hantar pergi bulan tak ramai. Saya tak tahu lagi binatang ke apa. Saya tahu geng, kalau macam musang ke apa, takkanlah sekuat tu. Betul tak? Kalau musang ke apa, takkan sekuat. Musang pandan, tak kalau musang pandan nak dentuman terlalu kuat macam tu korang. Dia macam manusia korang. Kalau kita manusia terjun, is okay. Boom. Faham tak? Musang takkan sekuat tu. Seraya aku tak pasti korang. Tetapi sampai sekarang kita sebagai manusia biasa kan, kita tak dapat tahu asal wujudnya, bentuk asal daripada golongan jin. Faham tak? Golongan jin kita tak tahu bentuk asal dia seperti mana. Kan dekat dalam Al-Quran ada menulis satu-satu kan, sedikit-sedikit. Bermakna contoh jemaah daripada anjing hitam. Faham tak? Kebanyakan jemaah bentuk asal kita tak tahu korang.
Betul tak saya cakap? Bentuk asal kita tak tahu. Jelmaan orang, yes, dia boleh menyerupai sebagai manusia, kecuali seorang saja, kekasih Allah. Siapa korang? Lagi tu kau jadi minta jatuh. Betul. Baginda Rasulullah kita geng, ada satu umat manusia, satu manusia yang Allah SWT turunkan dan kita boleh jadikan sebagai idola, dan kita boleh mengikut apa yang dia buat sebagai sunnah. Nabi Muhammad betul. Atas sebelah kiri tu macam something. Bukan korang, itu tiang. Nampak tak? Bang, seorang-seorang je korang. Kalau 2 dia akan jadi berduet. Kalau 3 jadi Kak Aryo. 4 jadi 14. Betul seorang je korang. Senang. Jika denganmu rana, ku tak mahu yang mana, ni hanmu nana, biar. Sanyi sikit yang bagi hilang takut. Dah nampak SF je saya. Kita bagi hilang takut jap. Bukan lirik kan yang saya nyanyi tadi, walaupun salah, korang dengar macam salah nyanyi. Ini adalah lirik original sebelum 14 nyanyi. Faham tak? Lirik original. Yang 14 nyanyi tu lirik yang diubah semula. Boleh mau jadi Power Rangers. Saya nak warna pink. Marizu. Saya pakai sikit yang itu. Ya ke? Bukan yang pink tu hero lah. Bukan yang lelaki tu lah. Oh, saya buta warna, lupa. Pink tu, yes. Merah kot. Saya nampak kaki. Kaki dia saja. Bukan. Oh, kaki dia saja. Ya Allah. Bukanlah korang. Bukan. Itu apa dia tu? Oh, bukan. Saya kaki dia Zat. Saya dapat tangkap dia. Aduh. Bukan, lumut-lumut. Kaji dulu korang sebelum nak cakap hantu lah apa, kaji dulu. Tengok betul-betul. Jangan main komen je. Hai. Lumut-lumut. Dia yang nampak. Oh, saya yang salah. Bau bunga. Wallahu a'lam. Saya tak tahu bau wangian apa. Bau bunga yang ditiup angin masuk ke dalam ni berkemungkinan wangi, bukan melur. Bukan bunga melur. Bukan. Allah. Woi. Astaghfirullahaladzim.
Geng, tolong geng. Tok geng, nampak macam kain warna kain putih yang terkena tanah merah. Betul tak korang? Kelip-kelip. Kelip-kelip. Macam kain yang terkena tanah merah. Tok geng, saya nak cakap bau tu bukan bau melur tau. Bukan bau bunga kubur. Susah lah saya nak explain. Tapi bau wangi. Okey, contoh lah, saya dapat sikit. Aduh, bunga apa? Dia, geng, kalau rose lembut kan, dia macam rose. Tapi sedikit kuat. Weh, dekat ni. Dia kasar. Cempaka lah. InsyaAllah geng, kita boleh teruskan lagi. Bateri saya ada lagi 2 bar. Bateri torchlight main torchlight ada lagi 2 bar. Kita explore sampai habis. Dan saya lari ya korang. Saya tak nak stay. Dalam gelap sangat bahaya korang. Sebab dia dah bau kehadiran saya. Saya tak nak sangat duduk dalam gelap. Kita habiskan dulu. Kita kena tengok geng, dekat kawasan ni kena tengok bahagian atas. Sebab musim hujan, takut tali pinggang duduk di bahagian atas. Wow, tak pasti loh geng. Saya tak tahu nak cakap bunga apa. Nak macam perfume pun ada geng. Tapi takkan loh. Takkanlah perfume. Saya tak rasa macam baling lah korang. Saya macam rasa seret lah. Macam batu yang diseret kan. Kejap. Nak cari contoh pun tak ada batu. Aduh. Cari batu jap. Kalau baling kita akan dengar pak macam tu. Tak. Tapi ini tak. Oh ni jap. Dengar macam ni. Tak juga ah. Bukanlah korang. Okay. Macam disepat. Korang tak macam kita cakap benda.
Apa kat pintu tu? Okay. Hitam tu apa? Ada hitam ah, berdiri sini. Kat sini ya. Ada suara. King, ada petanda tak elok ah. Ada something, ada penanda yang suruh saya keluar. Saya tak tipu korang. Saya boleh tunjuk je kat korang. Kalau korang nak tengok, tekan 1. Tapi saya tak nak keluar. Saya datang jauh. Saya nak cari rezeki. Kenapa dapat tinggal macam ni je? Jet road ni. Dia dah buat jet road ni. Blok potong. Kat mana ni jenang? Boleh bawa RZ member? Tak boleh korang. Ni kalau yang ni korang nak join RZ member, maknanya event Julai. Hari ni korang kena tolak dah. Hari ni korang kena pergi dah Terengganu kan. Event bulan Julai. Korang kena boleh siap-siap barang, boleh tolak dah kalau korang nak pergi naik benda ni. Ada bunyi kasar. Bunyi benda berlari. Suara. Bunyi atas. Bunyi atas. Yang ni tinggal 1. Yang ni tinggal 1. Yang ni tinggal 1,5. Yang kat bawah. Relax korang, santai. InsyaAllah okay. Baru 1 jam. Baru 1 jam. Kita akan habiskan sampai habis bateri. Saya kenal Waalaikumsalam Mazura. Geng, jom geng. Saya minta tolong kat korang. Tak ada tas, tak ada coin pun tak apa korang. Korang bantu follow saya je geng. Bersahabat dengan Sio. Nanti kalau saya buat live, korang masuk live Sio kan. Terima kasih yang follow. Terima kasih yang kongsi rezeki. Kita dapat popular tak? Kita ada dalam ranking popular tak? Weh, apa terkejut? Astaghfirullahaladzim. Sabar tu. Korang astaghfirullahaladzim. Nombor 8 okey lah tu korang.
Sabarlah korang. Apa yang penuh, geng? Apa yang penuh? Tas dia baru 4K. Tengok jap. Apa yang penuh? PC penuh. PC 600. PC 600. Tu apa? Alamak, kenapa ni? Kenapa ni? Yo? Saya korang. Jadi kabur lah. Tak, saya tak boleh tunjuk tu. Ada benda dekat tiang tu. Saya tak boleh tunjuk. Tu ada benda kat tiang. Saya tak boleh tunjuk. Kau tengok. Tu, tak boleh. Kenapa ada lampu? Ada orang tu. Tak ada pula. Reflektor bukan, geng. Kalau reflektor saya tutup lampu dia tak ada. Ni ah. Bukan. Okey. Korang cakap pantulan ah. Saya keluar, saya pergi balik, saya off semua lampu. Kejap. Saya off semua lampu. Kejap. Tengok, geng. Kalau saya buka lampu, mana reflect dia? Mana reflect? Tak, geng, sebab kita dah lalu banyak kali. Saya tahu kalau lampu pantulan kita dah tahu. Tadi tak ada. Ini ada. Lepas tu sekarang dah tak ada. Takkan ada orang lah. Ada yang rekod tak? Tengok je, ni. Ada yang rekod tak? Itu bulan.
Geng paroling, geng. Takkanlah geng paroling saya tak dengar. Orang masuk. Kejap. Assalamualaikum. Hello? Ada suara. Dengar orang sembang. Takut orang pau je. Saya tak bawa banyak, geng. Saya bawa dalam beg duit, dalam 2,400 je. Saya tak bawa banyak dalam beg duit. Rupiah. Rupiah, saya cakap rupiah. Dolar 2,400, 240 bat. Banyak lagi tu. Dalam wasabi dah sen. Kejap. Mana tu? Dalam grup. Alamak. Kejap. Siapa nak tengok? Saya download jap. Oh, ni ada. Kenapa ni? Saya tengok lampu tadi. Tak ada. Oh, tu. Kau faham tak? Bukan reflect, geng. Kalau reflect, saya dah test pula kali kedua. Kenapa tak ada reflect? Tu kau tengok reflect ada kat situ kan? Tapi kot, saya takut. Nampak tak tu? Tu dia macam lampu siren pun ada. Sebab saya tak ada lampu biru korang. Sumpah. Naskah tutup lampu. Okey, geng. Saya pergi test sekali lagi. Saya nak bagi korang puas hati. Sekejap. Saya nak bagi korang puas hati. Polis kot. Kalau polis, geng, dia nak masuk tak boleh. Kereta saya betul depan pagar. Pantulan bulan kat bawah, bang. Macam mana bulan nak masuk pantulan ke dalam bangunan? Bulan tu macam tu. Mesti. Orang tumpan tanda sial lah korang. Okey, jom. Kita bagi korang puas hati. Kita masuk semula. Kita bagi korang puas hati. Kita akan buat dekat korang. Saya akan buat. Kita akan buka lampu untuk korang tengok reflect. Kita akan buka lampu untuk korang tengok reflect.
Saya akan duduk kat tempat asal. Ni lah korang tengok lah. Korang cakap reflect. Okay, ada reflect kalau saya buka lampu. Saya duduk kat tempat tadi, kita buka lampu lagi sekali. Adakah reflect tu akan dapat daripada lampu? Okay, dia lah korang kat sini lah. Okay, saya buka lampu. Ini lampu 1, ini lampu 2. Okay, saya buka lampu. Kita bagi korang puas hati. Saya tutup lampu. Saya buka lampu. Naik atas sikit. Okay, nak atas lagi tak? Kalau nak atas tadi, komen nak atas lagi. Okay, saya atas sikit lagi ya. Okay, nampak apa tak korang? Benar jalan. Ada orang jalan. Fokus. Saya dengar orang jalan. Kejap lah geng, saya mute je lah korang. Saya mute je lah. Saya nak telefon bini saya mute je. Kejap. Din turun ni, jangan Dr. Bumbung. Daripada shock dah tu, Dr. Bumbung. Turun dulu. Turun masuk lah hitam. Daripada shock dah tu, Dr. Bumbung. Okay. Okay, sorry geng. Isteri saya dah, dia tak tidur lagi. Saya call dia tadi. Dengar lah kantor saya habis lah geng. Ui, terkejut. Siapa main mercun? Habis dah raya bang. Kampung mana tu main mercun? Raya Haji. Itulah geng, kalut nak Raya Haji. Puasa pun tak. Kan? Nak Raya Haji, puasa pun tak. Berarti cek 1 bar je korang. 1 bar je sampai loop. Aduh dah wai bodoh. Jangan tu tarik kaki. Ni. Aduh. Saya muncul di baku. Sorang je korang. Nak bawa ramai-ramai, siapa yang nak kerja dengan saya korang? Nak kena bayar lagi. Sedangkan saya pun tak jalan. Wahai sekalian makhluk,
Aku cabar. Menjauh dariku. Siapa kata saya tak berani? Saya cabar. Pergi. Aku cabar kau menjauh. Satu tinggal. Kalau jauh dekat, janganlah cakap macam tu korang. Kesian kat saya. Kalau saya nak balik jauh sekejap lagi. Saya lalu jalan Jentayu. Seram mat. Sekejap lagi saya nak lalu lagi Jentayu. Kalau korang nak teman saya balik, bolehlah duduk lalai. Kan teman. Okey geng. Ada tak? Tak ada dekat. Jentayu keras betul. Geng, saya tanya korang siapa orang dekat kilang gurun tu, kilang yang ditutup tu, Perwaja? Adakah kilang tu boleh masuk ataupun tak boleh? Jangan risau keramnya. Semat. Tapi saya tak boleh naik sini korang. Sebab orang cakap ada tali pinggang banyak kat sini. Kapak. Dan kapak berada di bahagian pokok-pokok korang. Kalau saya nak masuk, mungkin lalui lorong tu, mungkin saya kena 7 patukan. Perwaja lama tak beroperasi. Suara. Cahaya apa? Lampu lah. Cahaya apa? Mana? Cahaya bulan. Bulan ada. Tu bulan. Tu bulan ni apa ni? Bukan pokok. Bulan. Kat sini aku nak buat suspend. Kenapa bagi saya suspend? Saya paling takut bila viewers nampak saya tak nampak. Macam awal tadi kan, duk spam tu putih kan tepi tingkap. Saya duk cari tingkap mana. Kat sini banyak tingkap bang. Kan jadi tak best geng. Sebab korang nampak saya tak nampak. Tadi bukan cahaya bulan. Cahaya putih bukan merah lah. Cahaya tadi kat lain Suara orang. Geng, saya takut mapek lah korang. Macam orang bersembang ni. Sekejap. Geng, ready rekod jap. Andai apa-apa. Ready rekod jap. Andai apa-apa. Saya memang tak ada duit geng. Saya tak bawa cash. Betul. Cash ada dalam kereta 20 lebih macam tu je. Tapi saya takut gadget saya, handset, stand. Sebab ini mahal, ribu-ribu. Yang saya pegang sekarang, total yang saya pegang, stand dengan lampu ni, total dah 4K. Lebih lah. Jangan cerita lah. Okay. Bukan 4K lebih, 4K je. Okay, kita kurangkan sikit lah korang. Mungkin 4K dia tak nak.
Macam mana RM14? Weh, orang ni. Orang tu pijat-pijat zinc tu. Haish. Bang, nak ganggu ke tak ganggu ke bang? Bagi saya habis paruh jap bang. Lagi setengah jam je. Lagi setengah jam, nak cukup 2 jam. Kalau orang jangan ganggu saya. Bukan orang tak, saya dengar bersembang. Saya tak pasti korang dengar ke tak tadi. Sebelum saya datang ke sini kat ujung tu, kita dengar macam 2 orang 3 orang bersembang. Takkanlah hantu nak sembang 2-3 orang. Tengok tenas. Lebih baik kalau tak boleh korang. Tak boleh, saya dah 2 hari paruh tak cukup masa. Ini saya datang jauh ni. Takut orang jauh sumpah ni. Dia nak terbaikkan. Saya duduk je korang. Seminit je. Siduk. Aduh. Au. Oh. Saya duduk atas besi bodoh tu. Bila buah hilang toner aku bu. Dia bu. Aduh. Aduh, lepas ni tak boleh tekan aku berak bu. Tiba-tiba berak. Ini kalau gen KWSP ni, mesti dia akan kerak-kerak duduk ni. Dia rasa macam bestnya. Kan? Ini macam betul tu. Aduh paku. Tak tengok river camp kena. Tak tengok korang, sensor rosak. Sensor saya rosak. Cerita nak, saya jarang berak korang. Tahun ni baru 3 kali kot. Crush pun tak mana. Kenapa SP tak boleh sebut perkataan GVVT tu, nanti kena ban. Betul, tak boleh sebut. Sebab TikTok sangat-sangat menjaga dia orang. Kenapa? Kena. Kalau tahun ni pasal kali betul-betul tak dengar. Saya jarang makan korang. Jarang makan. Malu segan. Kan? Makan orang nak tengok gitu. Lepas tu saya jangan makan. Kalau makan pun abang rasa.
Tak ada lera. Malu. Alamak, ada api. Oi. Ini yang tak syok ni. Saya api saya memang tak. Oi. Ada. Apa? Siapa? Hello? Bunyi apa? Dengar tak? Okey geng, saya beritahu kalau ada manusia kita akan dapat jejak dia geng. Tapak-tapak kaki. Tapi saya tak nampak apa-apa tapak kaki. Ikutkan keadaan dekat luar basah. Kalau dia masuk melalui sini, dia akan pijak basah-basah tu. Termasuklah daun dan rumput. Okey, dia akan pijak. Jadi dia masuk ke dalam, kita akan nampak jejak kaki yang basah. Okey, sekarang saya tak nampak jejak-jejak kaki langsung. Kecuali kaki saya. Tu pun tak dekat. Bunyi apa? Musang. Tele kat Bayu nak pause. Aish, thank you Aish. Terima kasih. Oh, terima kasih. Udah 8 tahun tak dapat air tapi. Oh, terima kasih. Train betul. Air tapi ke train? Nah, tak ada perasaan takut. Sebab tu saya buat lawak. Kalau yang mana pernah ada kat Malaysia, kenapa saya buat lawak, korang boleh komen. Sebab takut. Saya nak hilangkan perasaan takut. Terbantu nak duduk dia. Duduk terbesi. Oi. Hilang dan tono saya. Dan it's okay korang. Saya tak push untuk gift. Kalau korang nak bagi. Sebab saya sekarang mengharapkan QQ. Korang boleh scan QQ, bantu saya sekupang 2 kupang. Itu pun dah alhamdulillah. Kalau korang nak bagi je gift. Terima kasih korang. Moga korang murah rezeki, sihat selalu. Sebab Titi potong banyak, Tok potong banyak. Korang top up coin RM1, saya hanya dapat 30 sen. Kan? Dan saya plan untuk tour ke Johor pada 10 hari bulan ni. 9 hari bulan saya dah akan gerak ke Johor. 1 malam je Kedah, Johor 1 malam, lepas tu terus balik Kedah. Macam tu je. Ada benda daripada atas jatuh. Saya tak tahu apa tapi berhabuk.
Lana dia buat geng. Saya tak apa geng, makhluk halus is okay. Saya tak nak orang. Kalau orang saya terus balik. Okay, dia macam ni lah korang. Saya explain sikit lah. Kalau korang macam masuk lesio, korang rasa macam 50-50 kan. Kemungkinan ada yang cakap Nasim pakai prop. Okay geng, kalau saya pakai prop, live saya takkan macam ni korang. Kalau saya pakai prop, saya ada orang untuk saya upah. Better saya buat penampakan dekat pintu hujung tu, kain putih. Faham tak? Kain putih, fup, macam tu. Saya buat pun tak nak mengilai. Saya akan buat macam tu. Kan, saya akan buat, saya terciduk. Kan, base masuk, tolong saya. Tetapi saya tak buat benda tu, korang. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah demi Allah korang, atas nama Allah SWT, saya datang hanya seorang diri. Itu saja geng. Nak tunjukkan bukti tak boleh. Kan, tapi saya berani sumpah atas nama Allah SWT, saya datang memang seorang diri. Demi Allah korang. Simple. Kalau saya bawa orang, better saya buat penampakan dekat situ. Faham tak? Kat situ, kat sini. Penampakan lari, bum 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 bum. Kan? Saya buat je macam tu. Tapi live saya macam ni je lah korang. Digigit kaki. Lepas. Aku salah korang, aku salah. Saya kena explain geng, sebab entahlah geng, yang ada dekat live paranormal ni, kan, paranormal pun dah cukup apa. Dekat live paranormal ni, sebenarnya geng, bukannya budak-budak bawah 5 tahun, budak-budak sekolah rendah tak, tetapi adalah parent kebanyakan. Tak pun abang kakak antara kita semua yang dah matang, dah ada mature. Sebab tu saya nak korang nilaikan sendiri. Walaupun saya dekat Kedah, kan, insyaAllah ada rezeki kita kena nilai. Okey lah korang, insyaAllah kita cuba cari rezeki. Korang boleh berfikir sendiri, real ataupun tak. Okay, kedai kat mana Jenyang? Kira nak lagi saya buka QQ kat depan tu sana lah korang. Kita nak habiskan lagi 25 minit. Ada orang panggil ya. Saya tak tahu orang ke apa. Dengar oi. Hello? Ada tiba-tiba saya bertemu orang tak lagi. Di tengah merajuk tu ada seorang host tu. Sebelum ni tas dia 100k, 200k. Kan, tak kalau orang tu nak bagi setiap hari kan, at least dia kena spend untuk host tu satu malam 10k ringgit. So kan, bila host tu tak ada, tas dia malam-malam 20k, 30k, tetapi dia tetap tak nak buat parah dan dia balik macam tu je. Dia merajuk. Geng, itu orang yang merajuk nakkan tas si host tu. Tapi saya geng, saya masuk sampai sekarang, kita mana sampai 10k geng. Tapi ada tak saya merungut? Tak ada geng. Ini jujur saya cakap. Saya tak sampai ni, hanya 6k. Tapi kita jalan je paro, kan? Sebab saya percaya geng, orang akan bagi rezeki sewaktu kita buat kerja. Takkanlah orang nak bagi rezeki dulu baru hang buat kerja. Orang takut apa tau? Orang takut dah bagi gift kat hang, aku dah spend kat hang sampai 10k ringgit untuk satu malam,
Tiba-tiba hang cakap hang sakit perut. Tadi waktu hang duk main fikir, hang tak sakit perut. Kan? Saya okey je kan. Kalau saya sakit perut, saya parah je korang. Saya pernah berak dalam live kat Gunung Jerai. 2.2k teman saya berak. Saya lupa mute, siap bunyi oek oek. Minta maaf korang. Saya minta maaf sekali lagi yang ada kat live Gunung Jerai tu. Saya saksi. Siapa yang ada geng? Siapa yang ada tank Gunung Jerai tahun lepas? Tekan 1. Nak buat macam mana geng? Kat atas tak ada jamban. Ramai yang malu saya. Malu segan. Tak macam kereta jadi malu. Orang tahu. Itu nenek pun dengan tiger tu. Dengan tiger dekat mana saya terberok juga. Saya tak ingat lah. Ini bahaya lah kepada kawan-kawan yang mana buat explore kau ataupun korang just ronda-ronda kat dalam rumah kosong-kosong. Ada ceiling yang macam ni. Make sure korang check dulu korang. Tali pinggang selalu duduk kat atas sebagai tempat dia rehat apabila musim hujan. Dah mana lepas hilang gula kot dengan tiga. Rumah siam. Saya semua. Aku salam JDT. Don't follow. Ya Allah, terima kasih. Tak boleh dengan terkejut. Saya sendiri terkejut saya pijak tu. Banyak cakap tu. Betul, normal. Benda sakit perut ni adalah normal. Macam pocong kan, kalau saya malakkan lampu ni jadi pocong. Betul tak? Macam pocong tu. Betul tak? Nampak muka hitam, muka putih, macam pocong dekat belakang tu. Okay, kalau pocong belakang tu, kita buka lampu terang. Saya pergi, saya tangkap dia, saya tak bawah. Tak nak saya gurau. Tak boleh cakap macam tu. Saya akan cakap besar. Lawak je. Lawak je. Kerana mulut aku jatuh hati bila mengenangkan budi dan jasamu. Kerana budi aku jatuh hati. Aduhai sayang, tidak sungguh engkau datang membawa bahagia. Entah apakah gerangan jiwa. Aduh, itu lagu weh geng. Saya tunjuk kat korang lah. Saya terkejut ni geng. Meremang. Korang tak saya nampak apa. Tapi bukan dia. Sekejap. Tu. Dengan nampak macam rambut dengan kain. Astaghfirullahaladzim. Sebiji tapi dia cat lah korang. Bukan cat, dia macam kulat lah. Kulat dinding tu. Macam kat cantik. Nampak sama tapi bukan. Percaya geng. Kalau saya nak main konten dengan korang, saya buat macam ni. Sekejap lah korang. Saya akan buat. Ui, ada bau lah korang. Bau busuk lah. Aku tak tahu apa benda. Bau busuk.
Saya hampir terciduk, geng. Jangan kosongkan skrin. Jangan kosong skrin kau. Bangkak. Ya kadam muqaddam. Takkan saya nak baca muqaddam Iqra 1 sampai Iqra 6. Saya tak pandai seru, minta maaf korang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah makan ke? Alhamdulillah, dah makan. Duduk mana? Kedah. Anak siapa? Anak Paman, arwah Paman. Oh, mak sihat. Alhamdulillah, mak sihat. Oh, itu mak patah kaki. Betul mak patah kaki? Kan, lo duduk mana? Saya duduk Jetera lo. Tak duduk polis kau, duduk. Dia jadi panjang, geng. Dia bagi salam, kita jawab salam. Jadi panjang lah cerita tu. Kan, cukup, geng. Kat dalam ustaz-ustaz pun cakap, cukup masuk bangunan kosong, masuk hutan, cukup dengan salamun ala Sulaiman fi alamin. Boleh nak menghindarkan daripada makhluk binatang-binatang besar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nak kencing, nak berak kat dalam hutan, tak perlu cakap nenek, anak cucu tumpang kencing. Nenek, hantu iblis, anak cucu tumpang kencing. Tak payah korang dah jatuh syirik. Just baca bismillahirrahmanirrahim. Niat nak berak, nak kencing kat dalam hutan. Alhamdulillah korang. Itu saja. Nenek besi tak? Ni besi. Itu besi. Bunyi besi kah? Bunyi besi. Dah kelihatan besi. Ha? Serius lah? Bunyi dekat ke jauh? Tadi bunyi jauh ke dekat? Dekat. Bukan kayu. Kayu ke besi? Bukan, ni plastik. Ni dengan besi tak? Ni besi kat sini. Apa yang saya nak pijuk lah? Kalau lah saya nak langgap besi ke apa, kan dia akan jadi. Suara-suara. Sumpah ni kilang korang. Kilang. Hello? Hello? Are we ready here? Hello? Okay, siapa yang nak bantu, sekupang ke 2 kupang ke, RM1 ke ikut kemampuan korang, 5 kupang pun tak apa. Sebagai kata ganti tas, korang boleh tengok akaun yang saya pinkan tu. Ada 2 kat situ. Ada Airbank, AAE, dan satu lagi ada ENG, E-Onlet. Kan, kalau korang nak bantu saya ikhlas hati tanpa persaan korang. Sebagai kata ganti tas. Sebagai kata ganti tas.
Macam ni dulu saya masuk je baru dia keluar. Tempat-tempat macam ni selalu masuk dia keluar. E-alert. Siapa yang nak hantu, bukan hantu, ya Allah salah sebut siapa yang nak bantu. Bukan Imona Abang nak bantu hantu hari umpang Abang ini nak minta nas. Lagi berapa minit 13 minit lagi. Saya buat korang ronda. Habiskan masa cukupkan 2 jam. Lagi sekali pin. Alamak, macam mana saya nak pin lah. Saya dah aduh. Oh ni ada yang nak bantu. Elok-elok lagi bateri nak habis. Sekejap saya buat pusing korang sempat kot. Kita pusing sebelik untuk kita keluar. Siapa yang nak bantu, terima kasih korang boleh bantu kat situ. Bukan saya tak nak pushing suruh korang beli top up coin macam host lain tau. Kalau korang top up RM1 coin, korang bagi kat saya RM1 tu, dapat 3 kupang je korang kan. Kalau korang QQ, saya akan dapat penuh RM1 bau lagi lah korang. Suara budak, serius lah? Dan lagi terima kasih korang. Terima kasih yang QQ. Jangan sampai mudaratkan korang. Setiap hari saya akan buat live 2 jam lah korang. Macam tadi saya step ke 12 dan kita tamatkan jam 2 pagi. Saya takut nak masuk rumah kayu, sumpah korang, sebabkan hujan ni. Saya takut dekat alang-alang. Takut dia panggung dia syuih kena saya, okay? Kan besok banyaklah VTT telah tiba kan. Lepas tu korang ramai yang akan DM ibu minta gambar nas. Yang macam tak best. Macam banyak korang saya cakap tali pinggang. Abang yang duduk kat depan tu, dulu saya nak main first day saya main kat sini, dia cerita sini. Dia kata kat dalam pun semua kan besar dia cakap TS kan. Edong Ella besar geng. Batik pun ada besar-besar. Saya siap dia panggil meeting kat satu malam Jumaat. Saya benar tepuk sekali kan. Risau je ni. Alamak, ada siapa main pula tu. Ada kereta. Aduh, siapa tu? Nak kena check dulu tak? Okay, saya nak jadi para penipu jak ni, boleh tak korang? Boleh tak saya nak jadi para penipu jak ni? Ada orang geng, ada orang datang, saya tak tahu. Ada kereta kat depan tu, korang boleh nampak.
Kan ada orang kat situ. Ada orang saya tak tahu siapa. Risau juga Kan risau juga. Orang dia start kereta geng. Dia start kereta korang. Tu dia dah start geng. Dia start kereta geng. Dia main lampu. Bang, settle bang. Bincang sini habis sini bang. Bang. Bahaya geng. Tujuh minit lagi nak habis masa saya geng. Saya tengah nak habiskan masa. Kita lain drama jap. Bang. Assalamualaikum. Abang Farah juga ke? Wih, bahaya ni. Bang. Itu dia. Oh bang, kita cek dalam kereta lagi. Sebab kita pergi cek kat kereta. Boleh? Bang. 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 Bang buat apa lah itu? Orang sini ya? Sajalah main lepak-lepak kat sini. Saya ingat ke siapa tu Zat? Sebab tu saya duduk rasa pelik Zat. Saya duduk rasa pelik. Tumpang ikon sekejap bang tu. Tumpang ikon sekejap. Awak yang kita duduk bercakap, abang tak bercakap. Try abang cakap, viewer nak dengar. Kan? Ni duduk sengap je jadi risau lah bang. Malah cakap kita penat. Kita duduk kita nak tidur. Nak tidur tak apalah abang tidur. Saya handle lah sekejap. No? Tak apa tidur abang. Aduh. Nak tidur pula lah. Aduh. Ayolah. Habis rekod dah, habis lagi. Base backup ada orang masuk. Kereta tanpa izin. Sakit Detailing Konas. Tidur balik rumah lah geng. Abang tu lah. Boleh lah tu. Dan yang pun nak kena kami. Hati kerana mulut jin binasa. Biasa. Parayak. Betul. Geng, saya cakap lah korang, saya tak tahu siapa orang jenang yang tahu kilang ni. Kilang apa? Siapa yang ingat geng? Itu saya tahu kilang apa, saya dah lupa. Siapa yang boleh bagi tahu tak? Kilang bukan pemetet. Terima kasih untuk korang, terima kasih. Kilang getah tahu nama dia tu. Shanet Madek. Kilang Madek. Betul korang. Kilang Madek. Siapa yang tahu Kilang Madek dekat Jenang ni? Saya tanya korang. Abang yang duduk dekat kawas ni, yang pondok, dia tidur kat pondok, dia pasang kelambu apa tu. Kenapa dia dah tak ada korang? Saya datang, dia punya pondok dah clear. Barang-barang dia satu pun tak ada. Kelambu pun dah tak ada. Clear geng, macam dah dikosongkan. Dia pergi mana? Tak payah susah korang Jenang. Sentik kilang medicine of Lintos. Dia kena kacau lah tu. Tak tahu lah alam lagi. Tapi saya cakap tu dia sembang dia kata tak larat lah dia kata. Buat tak tahu lah. Dulu mula-mula takut lah. Naik offshore kot. Sekejap lah. Tahu saya orang susah bukan. Ni serius lah. Itu aku kayakanlah sahabat-sahabatku kat dalam live. Dia CEO yang menyamar.
Serius. Balik kapal tu sudah masuk askar. Ya. Ibu, packing barang ibu. Packing barang jap. Aku letak QQ jap. Packing barang jap. Saya letak QQ last lah korang. Siapa yang nak bantu seikhlas hati. Ada orang datang ah. Kat belakang saya. Saya tak tahu siapa. Kejap ah. Siapa nak? Tak tahu. Sekejap lagi. Saya unduk sekejap korang. Sekejap. Bukan abang tu tak ada ni. Sekejap saya pin komen sekejap. Ada orang. Korang teman saya ke? Rekod sekejap. Kunci, saya ada kunci. Okay, dia dah belah. Saya rasa orang tengok live. Tapi kalau viewers bagi tahu, tak apa, dia dah jalan. Kalau viewers tak apa. Saya takut orang yang ni je. Takut orang niat bukan-bukan. Kalau viewers tak apa, mai je kat saya. Saya okey. Dia dah gerak pergi dah. Boleh zoom macam nampak yang benda tu. Kat mana? Sekejap saya bukakan lampu terang. Kat mana? Bukan, itu bayang tiang. Alan, thank you, terima kasih korang. Aduh, besok saya kena keluar lagi kan. Saya tak boleh duduk area Perlis. Saya kena keluar macam ni lagi. Perjalanan sejam lebih kan, daripada rumah. 2 jam daripada rumah untuk saya buat explore kan. Berjalan lancar macam ni. Hari ni alhamdulillah lagi lancar juga kan. 2 jam kita boleh explore. Dan besok pun saya kena keluar macam ni. Saya tak boleh stay dekat Seka Jitra. Saya tak boleh stay dekat area Perlis sebab selalu orang datang kacau. Faham tak? Ini yang saya maksudkan korang. Sebab tu saya bukakan QQ yang korang bantu seorang 2 kupang, 5 kupang, RM1 tu kan. Untuk saya gunakan modal geng sebagai kat kerja saya dan juga modal